Hai semua peminat udang galah. Ikut saya bawa korang pergi makan pot udang galah murah. Sedap, isi dia manis, gulai dia sedap. Kat restoran ni ada macam-macam menu lauk-lauk kampung, daripada gulai udang galah, masak gulai lemak, masak kamyong, ikan sungai, masak kari kepala ikan, ikan salai. Ikan bakar dia sedap, dia orang pakai dapur kayu arang. Macam-macam menu lagi yang korang pilih, yang pasti semuanya sedap-sedap. Masakan pun selera ala-ala mak-mak gitu, masak style kampung-kampung gitu kan. Restoran ni dia buka setiap hari kecuali hari Khamis. Hari Khamis dia orang off day lah. Ni apa ni? Salai. Keting ada keting, variasi pedas. Tu variasi pedas. Ni sambal tahu. Ni singkong. Apa nama video kan? Selain gulai lemak udang galah, ada juga gulai-gulai ikan salai, ayam salai, daging salai dan kari-kari kepala ikan. Ni ikan bakar ni pakai dapur kayu tau, bukan dapur giting. Jadi special, lebih sedap. Sambal dia memang meresap sampai kat isi dia. Harga gulai udang masak lemak yang aku makan ni 3 ekor cuma RM26 sahaja. Saiz udang dia besar, isi dia manis, fresh lagi. Memang sedap puas hati betul datang dekat sini. Yang nak datang makan sini macam yang aku makan ni, boleh wis parking Kampung People dekat Kampung Lebu, Bentoh, Pahang. Lepas makan tu boleh jalan-jalan dekat Genting pula. Itulah, bye.